Assalamualaikum ahli-ahli Dewan yang mulia. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai belanjawan untuk tahun 2025. Alhamdulillah, seperti yang telah kita ketahui, bajet pada tahun ini kita mempunyai lebihan hasil daripada amalan penjimatan yang kita telah amalkan sepanjang tahun lepas. Oleh itu, peruntukan ini kita akan berikan untuk pembangunan desa dan kawasan luar bandar. Oleh itu, saya akan mengumumkan peruntukan akan dinaikkan kepada 5 juta ringgit setahun berbanding dengan 1.7 juta pada tahun-tahun yang lepas. Saya dengar masyarakat di kawasan kamu tu dah lama minta peruntukan untuk bina jambatan baru di hujung kampung tu. Pergi bina jambatan di hujung kampung awak tu. Nah, ambil duit ni. Terima kasih, Datuk. Pada bulan depan, saya akan rasmikan projek tersebut. Banyak betul 5 juta ni. Ini kalau aku beli kereta sport baru, best juga ni. Kalau aku ambil sikit pun tak kurang rasanya duit 5 juta ni. YB call. Ya, hello YB. Hello Encik Razi. Saya ni ada projek sikit nak bagi ni. Maklumlah, tahun lepas Encik Razi dah tolong saya dalam kempen pilihan raya. Jadi saya dah hadiah sikit nak bagi Encik Razi ni. Ya, boleh YB, tak ada masalah. Projek apa tu YB? Ada ni, projek pembinaan jambatan baru kat hujung kampung tu. Bulan depan katanya Perdana Menteri nak datang rasmikan. Cantik. Berapa bajet? Kamu macam tak biasa pula. Komisen awal mestilah kan ada 60-40 kan deal kita. Saya faham YB, deal kita kali ni mesti jadinya. Pak Samad. YB. Ni YB ada minta ni nak buat satu jambatan baru kat hujung kampung tu. Bulan depan PM nak datang dah untuk rasmi kan. Nah, ambil duit ni. Ni mana cukup. Kos nak buat jambatan kat sini pun paling kurang ada 3 juta. Ni ada berapa ni? 100,000 tak sampai. Mana cukup? Alah Pak Samad, pandailah fikir macam mana nak buat. Ini je lah apa yang ada saya dah bagi tu. Asalkan bulan depan siap. Tapi kalau tak siap, kita juga kena marah nanti. Ada gunalah apa-apa yang ada. Aduh, hai. Manalah pula aku nak buat benda ni. Selamat datang Datuk Seri ke kampung kami. Inilah jabatan baru seperti yang dijanjikan tu. Nah, jemput Datuk Seri rasmikan jambatan ni. Wah, bagus. Besar jambatan tu. Ni semua idea saya je lah ni. Ya, mari saya rasmi. Apa tu? Alamak, habislah tu. Bukan saya kontraktor. Bukan saya. YB. Itulah contoh apabila seorang wakil rakyat tidak jujur dengan amanah yang diberi. Ingat, rasuah membawa padah. Rasuah menyebabkan rakyat tidak dapat menikmati hasil negara sepenuhnya. Pantau wakil rakyat dalam kalangan anda, kerana merekalah yang membawa suara rakyat untuk didengari oleh pemerintah. Jangan biarkan mereka mengaut kekayaan tanpa dipertanggungjawabkan. Bersama kita tolak amalan rasuah.